Private Shop dikarahkan Binti Saripudin selaku wartawan TVPSS SLK Ceri Timur. Topik yang akan kita kupas pada hari ini ialah tentang bahan digital memperkasa pendidikan negara. Pada masa kini, bahan digital amat penting dalam pelbagai bidang termasuklah pendidikan. Bahan digital penting untuk mengakses pembelajaran dengan lebih luas. Ia juga mudah diakses oleh pelajar yang berada di kawasan luar bandar. Usaha ini adalah untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Teknologi juga boleh digunakan dengan lebih interaktif yang membolehkan pengajaran lebih difokuskan pada pengalaman dan pengajaran aktif yang meningkatkan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif. Pembelajaran menggunakan bahan digital menjadi lebih interaktif dan menarik kerana ia menawarkan elemen visual, audio dan pengalaman yang lebih mendalam berbanding kaedah tradisional. Penggunaan video, animasi, simulasi dan realiti maya VR membantu pelajar memahami konsep yang kompleks. Bersama saya, Tuan Haji Anizul bin Ahmad selaku CPKM DSMP Cikgu. Bagi Cikgu, pada pendapat Cikgu, adakah soalan ini sudah menerapkan penggunaan bahan digital dalam kurikulum atau ada pihak pelajar? Alhamdulillah, bagi itu sekolah kita sebenarnya terutama sekali selepas wabak COVID-19 itu kita telah menggunakan pendekatan pembelajaran secara digital. Walaupun tidak sepenuhnya, tetapi saya yakin penggunaan melalui digital lah seperti menggunakan Google Classroom dan Microsoft Teams. Saya nampak pendekatan menggunakan pembelajaran secara digital ini dia lebih seronok, dan sangat membantu pihak pelajar. Murid juga boleh mengakses pelbagai bahan pembelajaran seperti e-buku, jurnal dalam talian, video pendidikan dan pangkalan data akademik. Bahan digital juga memainkan peranan penting dalam membantu perekodan program nilam nadi ilmu amalan membaca dengan menjadikannya lebih sistematik, mudah diakses dan efisien. Bahan digital memainkan peranan penting dalam pengurusan pusat sumber sekolah PSS dengan menjadikannya lebih sistematik, efisien dan mudah diakses oleh murid serta guru. Video dan animasi interaktif membolehkan murid dapat memahami kisah-kisah seperti bulan Ramadan, kelebihan puasa, tadarus atas talian dan amalan sunnah dengan lebih visual dan menarik. Ia sangat sesuai untuk murid di semua peringkat kerana lebih mudah difahami melalui penceritaan visual. Kini kita sedang berada di tapak bazar Ramadan sini. Jom kita lihat-lihat. Penggunaan Touch 'n Go e-wallet dan QR Code di Bazar Ramadan semakin popular kerana ia memudahkan transaksi tanpa tunai dan lebih selamat. Pengguna juga dapat jejaki perbelanjaan semua transaksi kerana ia dapat direkodkan. Bazar Ramadan yang menggalakkan pembayaran digital bukan sahaja memudahkan pembeli tetapi juga membantu peniaga menguruskan transaksi dengan lebih lancar. Berapa? Saya nama saya Wani, saya pendiri kedai lah. Apakah cabaran Kak Wani yang Kak Wani hadapi dalam mengintegrasikan sistem pembayaran digital ke dalam perniagaan bazar Ramadan? Okey, cabaran untuk perbankan lah. Perbankan bagi saya sekarang ni banyak scammer. Dia bagi dia dah bank sebenarnya dia tak bank input. Salah satu yang kedua dia punya sekali line lah program dia. Kalau kita buat kerja kita tahu yang line dia ada problem dan ambil masa untuk diorang main dan maka kita akan bantu pembayaran scam lah. Biasa kawan ni. Aplikasi waktu salat dan imsak yang dapat memaparkan waktu berbuka puasa dan imsak dengan tepat berdasarkan lokasi. Menghantar notifikasi untuk mengingatkan waktu berbuka dan laungan azan secara digital. Contoh aplikasi adalah seperti Muslim Pro dan Waktu Salat Malaysia JAKIM. Bahan digital bukan sekadar alat tambahan tetapi sesuatu keperluan dalam sistem pendidikan moden. Dengan strategi yang betul, ia boleh memperkasa pendidikan negara dan melahirkan generasi yang lebih berdaya saing di peringkat global.